Gotta catch another fight. The apple bottom make 'em wanna. Halo semua, kita berjumpa lagi di ACMZ Channel. So hari ini kita nak buat apa tu? Kita nak buat resepi ayam Hainan. Tapi kita punya bahan-bahan tak cukup. So kita guna apa yang ada je lah. Kalau dia jadi lah, kalau tak jadi pun tak apa. Yang penting kita boleh makan kan. So kita makan roti sekejap untuk alaskan perut ni, roti ni. Sebelum kita buat kerja, kita alas perut dulu. Ok, so jom kita standby kan dia punya bahan-bahan lah. Stay tune. Ok, so inilah bahan-bahan yang kita guna. Kita guna serai, bawang putih, halia dan bawang merah. Sebab kita tak ada daun bawang, so kita guna bawang merah je. Kita guna apa yang ada je lah. So ok, kita tunggu sampai air dia mendidih, baru kita taruh ayam. Ok, stay tune. Ok, inilah ayam yang kita nak guna. So kita dah taruh sikit-sikit garam, sapu-sapu dekat atas dia. So kita guna bahagian peha saja. So ok, stay tune. Ok, so air dia pun dah mendidih. So kita kecilkan sikit api. Kita kecilkan sikit api. So kita masukkan ayam. Kita masukkan ayam. So kita guna 3 ketol paha saja. So ok, kita biarkan dulu. Kita gaul-gaulkan sekejap. So ok, kita biarkan dia berendam dekat dalam ni selama 20 minit ataupun 30 minit. Api dia tak payah besar sangat. Biar dia macam ni je, berendam dalam ni. Lepas tu baru kita angkat. Ok, so stay tune. Ok, so kalau kita nak ayam kita nampak cantik sikit, kita taruh sikit kunyit. Kita taruh sikit serbuk kunyit. Ok, ok, so kita biarkan dia berendam selama 20 minit atau 30 minit. Ok, sementara kita tunggu ayam tu masak, so kita buat sambal ayam Hainan. So ok, bahan-bahan dia kita guna cili, bawang putih dan halia. So kita guna 3 bahan ni sahaja. Ok, kita proses dia punya sambal dulu. Stay tune. So ini dia ayam Hainan kita pun sudah masak. Nampak shining dia punya tu. Kita taruh sikit serbuk kunyit, so biar dia cantik sikit lah. Tengok dah, nampak shining sikit kan. So sekejap lagi kita angkat dia. So kita biarkan dalam berapa minit baru kita potong. Ada orang dia taruh ada orang dia rendam dulu dalam ais baru dia potong. Tapi kita tak payahlah rendam dalam ais. Kita angkat je, biar dalam berapa minit baru kita potong. So ok, sekejap lagi kita tengok hasil dia macam mana. Elok ke tak elok? Ok. Ok, so stay tune. Ok, so ini sos dia. Bahan-bahan dia kita guna kicap pekat, minyak bijan dan sos tiram sikit. So kita guna 3 jenis bahan ni sajalah sebab bahan-bahan dia tak cukup. So kita guna bahan-bahan yang simple sahaja. Sekejap lagi kita siramkan sos dia ni dekat atas ayam tu. Ok, stay tune. Ok, so kita siramkan sos dia atas ayam ni. Tengok.
sebiji macam nasi ayam kat kedai kan. Kita siram-siramkan dulu, lepas tu baru kita tengok hasil dia macam mana. Okay. So okay, inilah dia hasil resepi ayam Hainan kita pun dah siap. Walaupun simple-simple tapi dah macam ayam Hainan restoran. So kita tak ada timun, so kita guna daun salad tengok. So apa komen anda di sini? Adakah dia mercik hawau atau tak? Okay, sekejap lagi kita cuba. Stay tune. Okay, so masanya untuk kita mencuba. So kita ada teman hari ni, kita punya anak buah, sebab dia tak turun kelas hari ni, dia online dekat rumah sahaja. Kita guna nasi putih sebab kita tak buat nasi ayam dia, so kita guna nasi putih saja. Okay, so jom kita mencuba. Okay, so ini dia anak buah saya, dia nak cuba dia nak cuba ayam Hainan buatan saya. Okay, jom mencuba. Okay, silakan cuba. Nanti komen-komen sedap ke tak sedap. Walaupun simple, itu dia sambal dia lagi. Tengok sambal dia lagi, tak ke atas. Okay, tengok juicy lagi tu. Ayam dia lembut, juicy, memang sebiji macam restoran punya, memang terbaik, memang sur. Okay, terima kasih. Tengok orang rekomen pun dah macam restoran dia cakap. So okay, boleh kita buka kedai nasi ayam ke? Ya, kita boleh buka. Murmur punya harga restoran. Harga mampu milik kan? Rasa restoran. Okay. Mantap. So kalau ada rezeki kita buka kedai nasi ayam kan? Ya, betul. Okay, so teruskan makan. So okay, siapa-siapa yang nak cuba resepi ini boleh cuba. Simple saja tapi rasa dia mercik hawau. So guys, selamat mencuba. Setakat di sini saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. See you next video. Yeah, stay tuned. Thank you.